rahsia macam mana jenama-jenama besar menggunakan teknik psikologi dalam marketing mereka untuk paksa kita beli. Contoh, kita masuk website Air-Asia, mereka highlightkan 5 seat saja available. Ataupun kita masuk dalam Airbnb, mereka tulis property itu adalah hot dan ramai orang tengah tengok. Jadi inilah teknik psikologi dalam marketing, kita namakan sebagai teknik FOMO, iaitu fear of missing out. Kita nak buatkan orang rasa urgent, kena beli segera, kalau tak produk tu habis ataupun servis tersebut habis. Jadi macam mana kita nak apply teknik FOMO ni dalam bisnes kita sendiri? Kita bagi tahu dalam website kita, dalam kita punya shop, berapa unit sahaja lagi tinggal supaya pelanggan rasa macam urgent untuk membeli. Atau selain itu, kita boleh create satu sebab supaya pelanggan terpaksa beli dengan tempoh yang cepat. Contoh sebab kita boleh create adalah kita buat flash sale, contoh 99, 77, 66, di mana pelanggan akan rasa, oh, kena beli hari ini juga, kalau tak harga naik. Inilah teknik psikologi marketing yang dinamakan sebagai FOMO marketing. Kalau nak tahu lebih banyak cerita-cerita bisnes, marketing, case study menarik, ikuti kami Sandhill Digital.